dia lepas hujan. Hari ni kita ambil daun pisang banyak. Ni bukan ambil siapa ni, buat set-set siap. Kita ada apa ni, pulau pisang ni. Roboh habis lah, tak mau simpan lah pulau ni. Ni jadi pulau pisang awak ni bukan buat siapa ni. Itu hari sebab nak simpan, orang nak ambil daun, nak buat tapai kan. Ni tak boleh, memang nak buang lah. Memang nak buang. So ambil daun yang mana boleh ambil, kita ambil. Sonok cerah sikit lah. Tak boleh pakai kalau nak simpan banyak-banyak ni. Yang lain kita buat set untuk simpan buah-buah pokok, barangan ke emas ke apa, semua simpan buat dua pokok 2 pokok ataupun 3 pokok Yang lain semua kena buang anak-anak tu. Sebab kita buat makan tak komersial sangat. So pokok tu kita buat 3 apa okey lah. 3. So diganti lah. Ni buah ni kita potong, naik buah baru. Macam tu lah seterusnya. Tengok buah-buahan tu naik. Wish tak tu. Loh, nampak tak? Orang dah tua. Ni pulau ni nak buang kan ni. Ni pulau pisang awak kan ni. Yang lain bukan pisang awak. Pisang awak ni yang simpan jadi pulau ni sebab ingat kan nak ambil daun untuk orang nak buat tapai tu kan. Orang duduk nak hari-hari. Kalau daun-daun pisang ni orang tak mau sangat sebab dia bila balut tapai dia akan jadi warna macam, rasa tak lari, cuma untuk look dia tak elok lah. Dia jadi macam cepat buruk color dia kan. So yang awak memang better lah untuk tapai kan. Selain pada daun tu lah, ada daun apa daripada buat tapai kan. So pulau ni kita akan robohkan pulau awak. Ini pulau awak tu lagi dah kosong. Yang lain tinggal pisang-pisang ni masuk 6. Tinggal nangka, pisang nangka. Tu emas dengan tu apa, barangan. Tinggal nak cecah tanduk. So nampak cerah elok. Alhamdulillah. Nice. Nampak macam ni kan. Ni yang ni pun kita akan reban satu masa nanti ni. Kita dulu tunggu bagi dia keluar habis dia punya tu. Dah ada planning lah. Nak buat biar berkonsep sikit lah. Cuma nak mula tu lah kan. Sama macam pulau awak ni, nak mula tu lah. Nak tebang jatuh okey. Dah cuci balik tu kan. Nak clearkan, insyaAllah kita akan clearkan. Lega. Set kita tengok mana ni. Nak pasang bidai ni. Nak pergi ambil drill. Pasang bidai apa? Bidai kat situ ni. Kita dapat yang kayu ni. Ya. Dia punya look kayu kan. Cantik lah. Ni ambil drill kita nak pasang. Hujan ni, alhamdulillah. Hujan simak sekali pun tak apalah. Pokok-pokok boleh segak kan. Sambil-sambil tu boleh jalan tengok jagung. Jagung dah besar lah. Kalau tak masuk 2 hari dah tak masuk. Sudah aku tengok jagung tu. Sihat lah. Sihat lah. Dia mula adapt dengan suasana ni. Sana tengok jagung. Seronok lah tu. Jagung dah besar lah. Alhamdulillah. Tomato pun dah, yang semai tu ni dah tumbuh naik lah. Nanti kita boleh ubah. Kita ubah. Ini ubi. Biar kat dia dulu tak stop. Tinggal tunggu waktu untuk nak harvest nanti lah. Kat bulan puasa kita harvest lah. Ini nanti kita buat lain lah. Ini itu hari saja nak test tengok tu lagi. Jagung. Sihat lah. Lekang besar. Alhamdulillah. Tak banyak lagi. Dah besar. Sihat lah buat. Dah ready. Dah besar. Ini member bagi ni pokok itu hari kecil tu. Kita saja nak test tanah ni. Jadi dah selesai.
Main apa? Alhamdulillah, Jen.